Pelik betul ya. Yang buat lawak kena siasat. Yang ceroboh ni, yang merompak tak kena pula siasat. Pelik. Isu Tanah Busan King, MC siasat, gambar AI, logam Marvel diraup. Heran kan? Yang merompak ni, penceroboh tanah tak kena pula siasat. Yang kena siasat yang buat lawak pula. Yang buat lawak guna gambar AI tentang tanah yang dirompak ni. Tapi takkanlah sebab buat gambar macam tu pun kena siasat. Yang herannya, yang penceroboh ni, mereka tak siasat pula. Allahu Akbar. Ni siap kena denda lagi tau. Kalau didapati bersalah, kena denda RM500,000 ataupun penjara 2 tahun atau kedua